وسلم وبارك Nabi mana duduk itu? على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله Tak. الله الله. بس ورق 3-4 ورقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم آمين. قال كلامه، انتهينا من هذا البيت. وواجب تعليق شغل ذي الصفات، يعني هذه الصفات لها متعلقات، يعني لها أشياء ترتبط بها. العلم يتعلق بالمعلوم، قال حتما دوما ما عدا الحياة. يبقى اتكلم على صفات المعاني انتهى منها، شرع يتكلم على تعلقات ارتباطات هذه الصفات. والتعلق عرفوه قالوا هو اقتضاء، انه يستلزم اقتضاء الصفة بتستلزم أمر زائد على قيامها بالذات. يعني العلم يستلزم أمرا زائدا على قيامه بالذات، وهو تعلق، وهو استلزامه وطلبه للمعلومات. كاقتضاء العلم معلوما، يبقى العلم لا يكون إلا إذا تعلق بمعلوم منكشف ينكشف به انكشافا تاما. الإرادة متعلقة بمراد، القدرة متعلقة بمقدور. يبقى الصفة تطلبت واستلزمت متعلقا آخر أو شيئا زائد عن اتصاف الذات بهذه الصفة. اتفضل يا مولانا. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah daripada penjelasan mengenai 7 sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lepas, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, maka Al-Imam Dardir rahimahullahu taala memulakan perbincangan tentang beberapa ta'alluq bagi sifat ma'ani yang 7. Maka ta'alluq bagi sifat ma'ani berarti secara mudahnya ialah tugas ataupun peranan sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rif bagi ta'alluq ialah iqtida'us sifah amran zaidan 'ala qiyamihi bizat, iaitu sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu, selain daripada dia berada di zat, dia memiliki tugas ataupun peranan yang tertentu. Seperti mana qudrah ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan qudrah itu peranannya ialah mengadakan dan meniadakan. Ilmu, sifat ilmu ada pada Allah Subhanahu wa taala, peranannya dan tugasnya ialah mengetahui segala perkara. Begitu juga dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada dia ada di zat Allah Subhanahu wa taala, dia juga berperanan sebagai sifat yang menentukan dan mentakhsiskan segala yang berkaitan dengan perkara yang mungkin. Maka ini ialah makna ta'alluq, dan sifat ma'ani sahaja yang memiliki ta'alluq. Berbanding dengan sifat nafsiyah ataupun sifat salbiyah sebelumnya, masing-masing tidak memiliki ta'alluq. Sebaliknya sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat-sifat yang berta'alluq, iaitu yang berperanan dan memiliki tugas yang tertentu. ويجب عقلا كما يقول وواجب تعليق ذي الصفات، يعني يجب عقلا تعلقات هذه الصفات على سبيل الاستمرار ما عدا الحياة. فالحياة لا تتعلق بشيء، إنما هي صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا تستلزم متعلقا. تفضل.
Maka di kalangan 7 sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini, semuanya ialah memiliki takluk, peranan ataupun tugas, melainkan sifat hayat. Maka sifat hayat Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sebarang takluk, yakni tidak memiliki sebarang tugas ataupun peranan, melainkan ia ada pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala sebaki daripada 7 sifat tersebut, iaitu 6 lagi sifat selain daripada sifat hayat, memiliki takluk, peranan ataupun tugas yang sentiasa dan berkekalan pada zat Allah Subhanahu wa taala. وأما القسم الذي يتعلق فقالوا بأنه 3 أقسام. القسم الذي له متعلق ينقسم أيضا ويتنوع إلى 3 أنواع. Maka sifat ma'ani yang 6 selain daripada sifat hayat Allah Subhanahu wa taala, 6 sifat ma'ani Allah itu boleh dibahagikan berdasarkan kepada pembahagian ta'alluqnya kepada 3 bahagian. فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. يبقى العلم متعلق بجميع الأقسام، يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. تفضل. Maka sifat ilmu dan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua sifat ini bertakluk kepada keseluruhan pembahagian hukum akal yang 3. Artinya sifat kalam Allah dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala peranannya mencakupi segala perkara yang wajib pada akal, segala perkara yang mustahil pada akal, dan segala perkara yang jaiz, yakni yang harus pada akal. Bismillah, Masya Allah. Syekh Amir بياخدها أزح. قال والكلام السامي أي الكلام العالي المرتفع عن كل نقص، مثل أن يكون حرفا وصوتا متقدما متأخرا يتصل بالسكوت، كل ذلك الله سبحانه وتعالى منزه عنه. تفضل. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam Allah itu maha suci daripada berhuruf dan bersuara, tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Dia bukanlah pertuturan dan percakapan seperti yang kita sedia faham pada kalam makhluk. Maka sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah sejenis sifat yang berhuruf dan bersuara. والكلام أيضا يتعلق بالأقسام الحكم العقلي المثلثة، يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل. Maka sifat kalam Allah Subhanahu wa taala juga bertakluk kepada 3 bahagian hukum akal. Maka kalam Allah bertakluk kepada perkara yang wajib pada akal, dan perkara yang harus pada akal, dan perkara yang mustahil pada akal. فالعلم والكلام يستلزمان أمرا زائدا على الزائد. Maka sifat ilmu dan kalam Allah Subhanahu wa taala, kedua-dua sifat ini bertakluk dan berperanan secara lazim dan berterusan kepada ketiga-tiga bahagian yang disebutkan tadi. العلم يقتضي معلوم والكلام يقتضي معنى يتعلق به أو يدل عليه. Maka ilmu itu peranannya ialah mengetahui segala maklumat, manakala kalam Allah Subhanahu wa taala peranannya ialah menunjuk kepada segala maklumat. فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجزئيات أزلا وأبدا. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bertakluk, berperanan kepada semua perkara yang berbentuk maklumat, sama ada perkara itu perkara yang wajib ataupun mustahil ataupun yang harus, sama ada berbentuk kulli iaitu secara umum ataupun juz'i iaitu secara terperinci satu persatu. والكلام يدل على معنى دلالة مستمرة بلا انقطاع، فهو سبحانه وتعالى آمر ناه مخبر في آن واحد. Manakala kalam Allah Subhanahu wa taala pula berperanan bertakluk sebagai yang menunjukkan kepada segala perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala ialah yang memerintahkan dan yang melarang dan yang menceritakan secara serentak pada satu masa dan pada satu ketika. قال وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتقا. يبقى القدرة والإرادة تعلقت بالممكنات، ولا تتعلق القدرة والإرادة بالواجبات ولا بالمستحيلات.
Manakala sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala pula bertakluk dan berperanan kepada perkara mungkinat sahaja. Maksudnya perkara yang harus sahaja pada akal. Tidak bertakluk kepada perkara yang wajib pada akal dan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil pada akal. Sifat kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala hanya tertumpu peranannya pada perkara yang harus pada akal sahaja, iaitu perkara yang mungkinat. وفي ذلك رد على المعتزلة الذين يقولون بأن القدرة لا تتعلق بالأفعال الاختيارية بل العبد مستقل بخلق فعله الاختياري. Maka dengan kenyataan ini menafikan pegangan golongan Mu'tazilah yang mengatakan kudrah Allah Subhanahu wa taala tidak bertakluk kepada perbuatan ikhtiari hamba. Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh hamba dengan pilihannya. Di sisi Mu'tazilah tidak ditakluk oleh sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan yang salah yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita berpegang dan beriktikad bahawasanya sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala bertakluk dengan segala perkara yang mungkinat termasuk perbuatan hamba. أخ التقى يعني أيها الملازم للتقوى افهم ما أقوله لك معنى الكلام يعني. ماشي ترجم. ترجم. أنت بتترجم بدون ما أقول لك. ماشي. Manakala sebutan akhat tuqa yang di dalam rangkap, di akhir rangkap yang ke-39 itu bererti ialah saudara bagi takwa. Maksudnya saudara yang bersifat dengan takwa, yang melazimi bagi sifat takwa. واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. يعني اجزم أيها المكلف البالغ العاقل بأن سمع الله تبارك وتعالى وبأن بصر الله تبارك وتعالى قد تعلق انكشاف تام كامل بكل موجود يرى، يعني يعلم ويدرك، سواء كان هذا الذي يتعلق به السمع والبصر قديم أو حادث. قديم كذات الله وصفاته، حادث كذواتنا وصفاتنا. والانكشاف الحاصل بالسمع مخالف للانكشاف الحاصل بالعلم. ولا تسأل عن كيف، لأن عقلك لا يتحمل هذه الأمور، إنما خذ منها ما تستطيع. Manakala sifat sama' dan basar Allah Subhanahu wa taala, sifat pendengar dan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala pula bertakluk keduanya kepada segala perkara yang ada dan diketahui. Maka yura di dalam rangkap tersebut dengan makna maklum, yu'lam. Artinya segala sifat pendengar dan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala bertakluk kepada segala perkara yang ada. Allah mendengar segala perkara yang ada dan Allah melihat segala perkara yang ada. Tidak kira perkara yang ada itu sama ada ia qadim, sedia kala adanya, ataupun ia hadis, baharu adanya. Dan pula inkisyaf, pendengaran dan penglihatan yang berlaku dengan kedua-dua sifat ini berbeza di antara satu sama lain. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang ada berbeza dengan melihatnya Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang sama. Maka dia dua perkara yang berbeza, peranan yang berbeza, namun kita tidak mengetahui hakikatnya melainkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. أول ما تخلص كده قول لي سبحانه وتعالى، أعرف إن إحنا إيه هنخش على اللي بعدها. أبشروا 10 دقايق ونخلص المتن. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. يلا وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. اللهم صل على النبي. يبقى هنا يتكلم على صفات المعاني، كأنه أراد أن يقول كل
صفات المعاني قديمة بذاتها، يعني قدم صفات المعاني قدم ذاتي، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى قديم فكذلك هذه الصفات كذلك قديمة وليست ممكنة في نفسها. الله، لأنها ليست بغير الذات، لأنها قائمة بالقديم، ولذلك كانت قديمة، لأنها ليست بغير الذات العلي، بمعنى أنها لا تنفك عن الذات، فلا يعقل قيام الذات بدونه. ذات من غير صفات لا يعقل، ولا يعقل أنها تكون موجودة في غير الذات المقدسة، ولذلك قالوا هذه الصفات واجبة وليست صفات ممكنة، ولا يصح أن نقول بأن هذه الصفات ممكنة في نفسها، أو أن الذات علة في وجود هذه الصفات فتكون صفات معنوية. Maka keseluruhan sifat ma'ani yang 7 itu, daripada qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam itu semuanya ialah qadim, sedia kala di zat Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tidak terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka keseluruhan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala itu sedia kala ada di zat Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah satu perkara yang mungkin yang baharu ada di zat Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak dibayangkan kepada akal kita kosongnya satu zat itu, iaitu zat Allah, daripada sifat-sifatnya. Maka bila mana zat Allah itu ialah zat yang qadimah, zat yang sedia kala adanya, maka sifat-sifat yang berada di zat Allah juga ialah sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma al-kalamu laysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi. يلا ايه انتم نمتم ولا ايه؟ ما تغدوا ولا لا؟ هل اكلتم؟ دي ترجمه لهم هل اكلتم؟ Syekh minta kita ulang setiap rangkap tu bersamalah beberapa kali. لأن الصوت منخفض جدا. Jadi Syekh minta tinggikan sikit suara dalam mengulangi rangkap yang kita baca. أنا لا أقول لكم ما هو الكلام النفسي. أنا عايز الكلام اللفظ الصوت. Syekh tidak bercakap daripada dirinya sendiri, sebaliknya hanya membaca kalam matan qaridah bayan. قال ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. الله صوتكم جميل والله، لهم كده صوتكم جميل بيوتيفول. يبقى بيتكلم هنا على ان كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام قديم، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ليس بحرف، لا يتصف بالحرفية، لا أقول عليه بأنه حرف ولا أقول بأنه صوت، لأن الحرف والصوت تلك أعراض حادثة. ثم قال ثم الكلام ليس بالحروف وليس متصف أيضا بالترتيب ولا بالتقديم ولا بالتأخير ككلامنا المألوف لنا، فإنه متصف بكل ذلك، وكل هذا إنما يلزم منه الحدوث، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. Yang terakhir di dalam perbincangan sifat ma'ani ini ialah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu sifat yang berbentuk huruf dan suara, dan ia juga bukan sifat yang disusun mempunyai awal dan akhir seperti mana kalam kita makhluk ini. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat kalam Allah ini merupakan satu sifat yang sedia kala ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula tidak berhuruf dan tidak bersuara, tidak ada dahulu dan tidak ada kemudian, seperti mana dia berbeza dengan sifat kalam kita makhluk ini, seperti mana dia berbeza daripada kalam kita makhluk ini, kerana mustahil ada dahulu dan kemudian
pada zat Allah Subhanahu wa taala, kerana dahulu dan kemudian itu merupakan petanda bagi makhluk, petanda bagi baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya ialah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeza daripada segala makhluk seperti yang telah dibincangkan pada sifat yang terdahulu. جميل. والغرض بذلك الرد على المعتزلة الذين قالوا باستحالة الكلام على الله تعالى وحصروا الكلام في الكلام اللفظي، وقالوا بأنه يستحيل عليه أن يتصف بالكلام اللفظي المكون من أصوات وحروف وتقديم وتأخير، لأن هذه كلها حادثة، وصرفوا الآيات والأحاديث التي وردت في الكتاب والسنة عن ذكر الكلام على غير ظاهره، وقالوا بأنه متكلم يعني خالق الكلام في الغير. ورد عليهم أهل السنة والجماعة وقالوا الكلام ليس منحصرا في الكلام اللفظي، بل هناك نوع آخر يمكن اتصاف المولى سبحانه وتعالى به وهو الكلام النفسي. Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala mendatangkan petikan ini, rangkap yang kedua, yang ke-42 ini sebagai satu penolakan ke atas pegangan mazhab Mu'tazilah yang berpandangan bahawasanya tidak ada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada sisi mereka, kalam yang mereka terima ialah kalam lafzi, iaitu kalam yang berbentuk huruf dan suara. Sedangkan huruf dan suara itu mustahil ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang qadimah, yang sedia kala. Maka mereka menakwilkan dan mereka mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas yang datang yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala berkata-kata itu dengan tafsiran bahawasa Allah mewujudkan kalam, Allah mewujudkan perkataan. Pandangan ini ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dengan bahawasanya kita menerima ataupun membahagikan kalam kepada dua bahagian. Yang pertamanya kalam lafzi, iaitu huruf dan suara. Yang keduanya ialah kalam nafsi, iaitu sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang bukan dalam bentuk huruf dan suara. Maka ini perbezaan di antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan golongan Mu'tazilah. قال ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلما. يعني يستحيل على الله تبارك وتعالى ضد ما تقدم، يبقى يستحيل على الله ضد ما تقدم من الصفات، اللي هي الصفات النفسية والصفات السلبية والصفات المعنوية. يستحيل على الله أن يتصف بمنافيات الصفات السابقة. الصفات السابقة هي الصفات الشامخات المنزهات عن الحدوث ولازمها، فاعلما أمر المكلف بتحصيل العلم بما أمر. معنى شامخات سيدي، شامخات بمعنى إيه؟ شامخات يعني المرتفعات، العاليات، المنزهات عن النقائص. Baik, seterusnya dalam rangkap yang ke-43 menyebutkan bahawasanya mustahil segala lawan-lawan sifat yang telah disebutkan daripada awal perbincangan, daripada wujud sampai kepada sifat kalam Allah. 13 sifat yang telah disebutkan ini ialah semuanya ialah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil Allah bersifat dengan lawan bagi segala sifat ini. Maka sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sifat yang maha tinggi lagi maha mulia, sedangkan sifat-sifat yang melawani bagi sifat-sifat tersebut adalah mustahil berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan wujud, mustahil Allah bersifat dengan adam, yakni tiada. Allah bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, maka mustahil Allah itu menyamai makhluk. Allah bersifat dengan qudrah, maka mustahil Allah bersifat dengan lemah. Allah bersifat dengan iradah, maka mustahil Allah itu terpaksa dan tertekan, dan seterusnya. والمراد بالضد هنا الضد اللغوي اللي هو مطلق المخالف، سواء كان هذا المخالف وجوديا أو عدميا، لأن الضد في الاصطلاح
هو الوجود يطلق على أمران وجوديان بينهما غاية المخالفة. أما هنا فالمراد به مطلق المخالف، سواء كان هذا المخالف وجوديا أو عدميا. Kalimah did yang dia ada dalam matan yang ke-43 itu bererti lawan. Dan lawan di sini dengan makna lawan daripada sudut bahasa, iaitu semata-mata yang melawani bagi sesuatu. Sekiranya diambil makna did daripada makna istilah, maka kalimah did digunakan untuk lawan bagi segala yang ada sahaja. Maka kalimah did hanya sesuai daripada makna istilahnya digunakan kepada lawan-lawan bagi sifat ma'ani. Adapun lawan bagi sifat nafsiyah dan sifat salbiyah secara istilahi tidak sesuai dikatakan sebagai did. Namun di sini kata Syekh hafizahullahu taala, did di sini dengan makna mutlaqul mukhalif, semata-mata yang melawani. Maka bila diambil daripada makna lughawinya, makna daripada sudut bahasanya, 13 lawan bagi segala sifat 13 yang telah pun dibicarakan ini, semua yang dimaksudkan dengan makna did, iaitu yang melawani bagi segala sifat Allah Subhanahu wa taala. فيستحيل عليه سبحانه وتعالى العدم ضد الوجود. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan adam, iaitu tiada, kerana adam itu melawani bagi wujud. ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الحدوث الذي هو ضد القدم. Dan mustahil Allah bersifat dengan baharu ada, kerana Allah itu Tuhan yang sedia kala adanya. وطروء العدم الذي هو مقابل البقاء. Dan mustahil Allah itu binasa ataupun habis kewujudannya, kerana ia melawani bagi sifat baqa, yakni sifat kekal bagi Allah Subhanahu wa taala. والمماثلة للحوادث سواء كانت هذه الحوادث أجرام أو أعراض الذي هو ضد مخالفة الحوادث. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan zatnya sebagai jirim ataupun sifatnya dalam bentuk arad, kerana yang demikian itu ialah lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. وكذا يستحيل عليه سبحانه وتعالى عدم القيام بالنفس المقابل للقيام بالغير. Dan mustahil Allah itu berhajat kepada selainnya, kerana ia melawani bagi sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsih, iaitu adanya Allah Ta'ala dengan sendirinya. وعدم الوحدانية المقابل للوحدانية. Dan mustahil Allah itu berbilang-bilang pada zatnya ataupun pada sifatnya ataupun pada perbuatannya, kerana ia melawani bagi sifat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. وكذا يستحيل عليه سبحانه وتعالى الجهل سواء كان مركبا أو بسيطا المقابل للعلم. Dan mustahil Allah itu bersifat dengan jahil, sama ada jahil itu jahil yang berlapis ataupun jahil yang selapis, jahil murakkab ataupun jahil yang basit, kerana ia melawani bagi sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الموت المقابل للحياة. Dan mustahil Allah itu bersifat dengan al-maut, yakni mati, kerana ia melawani bagi sifat al-hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. والعجز المقابل للقدرة. Dan mustahil Allah bersifat dengan lemah, yang melawani bagi sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الكراهية المقابل للإرادة. هو إما أن يكون مريدا أو غير مريد، عاجز غير قادر. غير قادر يعني هناك من أكرهه، يبقى في عجز وفي عدم اختيار وفي نقائص. Dan mustahil Allah itu terpaksa dan ditekan oleh sesuatu yang lain, kerana ia berlawanan dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak dan menentukan, maka mustahil Allah itu dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh selainnya. وكذا يستحيل عليه سبحانه وتعالى البكم اللي هو عدم الكلام لوجود آفة، المقابل للسكوت، اللي هو مش مقابل للسكوت، هو مقابل للكلام. يبقى يستحيل عليه البكم اللي هو عدم الكلام المقابل للكلام. Dan mustahil Allah itu bersifat dengan bisu, yang melawani bagi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. ويستحيل عليه الصمم والعمى المقابلان للسمع والبصر. Dan mustahil Allah itu bersifat dengan tuli dan buta, yang melawani bagi sifat sama' dan basar, yakni pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala.
وعلل ذلك بقوله قال لأنه لو لم يكن موصوفا بها، يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يكن موصوفا بتلك الصفات السابقة لكان موصوفا بسواها على نحو ما ذكرنا لكم. وإذا كان موصوفا بما سواها فكل هذه يعني تؤدي إلى الحدوث وتؤدي إلى العجز، وكل هذه نقائص، لأنه لو لم يكن المولى سبحانه وتعالى موصوفا بتلك الصفات التي ذكرناها في الأول لكان موصوفا بسواه من العجز والجهل، وهي مما يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يوصف بها لأنها صفات نواقص وتقتضي الحدوث. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan segala sifat yang kita telah pelajari tadi, maka pastilah Allah bersifat dengan lawan-lawannya. Kerana lawan-lawannya itu merupakan perkara yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak ada sifat 13 yang telah kita pelajari tadi. Dan kewujudan segala lawan bagi sifat Allah ini sekiranya ada bagi Allah, ada pada Allah, akan membawa kepada kekurangan yang tidak layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man qama bihi siwah fahuwa alladhi fil faqr qad tanaha. Subhanallah. فكل من قام به سوى الصفات التي ذكرناها اللي هي صفات المعاني والصفات السلبية والصفات المعنوية بأن اتصف بأضدادها فهو الذي وصل في الفقر والاحتياج أعلى الدرجات، وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر يعني الاحتياج قد تناهى، يعني قد بلغ النهاية في ذلك، وهو محال عليه سبحانه وتعالى. قال والواحد المعبود لا يفتقر. واحد يبقى غير اثنين، المعبود بحق لا يفتقر يعني لا يحتاج إلى من يقوم به، إلى محل يقوم به أو إلى مخصص يخصصه. جل الغني المقتدر، جل عن ذلك وعظم وارتفع عن كل هذه النواقص، لأن الله سبحانه وتعالى هو غني غنى كامل، والغني الغنى الكامل لا يحتاج لأحد. المقتدر الذي هو على كل شيء قدير، إن شاء فعل وإن شاء ترك. Dan sesiapa sahaja yang memiliki sifat-sifat yang melawani bagi sifat-sifat Allah ini, maka dia berada di dalam keberhajatan kepada Allah pada kadar yang paling maksimum, pada kadar yang paling tinggi. Maka mereka yang tidak memiliki kudrah seumpama kudrahnya Allah, maka dia lemah dengan sehabis lemahnya. Mereka yang tidak memiliki iradah seperti iradahnya Allah, maka dia berada dalam keadaan dipaksa, tidak ada pilihannya sendiri dengan kadar yang paling tinggi maknanya. Sedangkan Allah Tuhan yang Maha Esa, lagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, tidak berhajat kepada sesuatu pun selainnya, tidak berhajat kepada tempat untuk ia tumpangi, dan tidak berhajat kepada mukhassis pencipta untuk menjadikannya. Dialah Tuhan, Allah lah Tuhan yang maha mulia, lagi maha kaya, lagi maha berkuasa melakukan segala-galanya. وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. 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 انتهى من الكلام على الواجب والمستحيل، هيتكلم على الجائز. فالذي يعني يوجد يمكن في ذاته ويقبل في ذاته الوجود والعدم، مثل الإيجاد. الإيجاد يعني الخلق، فالإيجاد والخلق بمعنى واحد. يبقى وجائز في حقه إيجاد الممكنات، سواء أوجدها بالفعل أو لم توجد، لكنها قابلة للوجود حتى وإن لم توجد. طيب، والإيجاد والخلق بمعنى واحد إيه هو بقى؟ قال تعلق القدرة بالمقدور.
فإن تعلقت القدرة بالحياة سميت إحياء، تعلقت القدرة بالإماتة سميت إماتة، تعلقت القدرة بالرزق سميت رزاقا، سمي رزاق، وهكذا. يبقى هذه التعلقات اسمها ايه؟ صفات الافعال. Selesai daripada perbincangan berkenaan sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil atas Allah, maka kita masuk ke dalam perbincangan sifat yang harus bagi Allah pada rangkap yang ke-47, iaitu Allah boleh mengadakan dan meninggalkan mengada. Allah boleh menciptakan ataupun meninggalkan bagi mencipta, boleh membahagiakan dan boleh mencelakakan seseorang hamba. Maka ini disebut sebagai sifatul af'al, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya perbuatan Allah ini di bawah ta'aluk kudrah Allah, di bawah ta'aluk sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah menghidupkan sesuatu, maka nama perbuatan itu ialah al-ihya, menghidupkan. Sekiranya Allah mematikan sesuatu, maka perbuatan itu dinamakan sebagai imatah, mematikan. Sekiranya Allah memberi rezeki kepada sesuatu, maka perbuatan itu disebutkan sebagai irzaq ataupun razaq, dan begitulah seterusnya. Maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan sebagai sifatul af'al, perbuatan-perbuatan yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan satu ta'alluq bagi sifat qudrah Allah. Qala wal ishqa' khalq القدرة في العبد على الكفر. يبقى هو إما خلق قدرة الكفر أو خلق الكفر نفسه في العبد، تفسيران والعياذ بالله تعالى. ويسمى أيضا بالخذلان والإضلال، أنه يخلق فيه القدرة على أن يكفر أو يخلق فيه الكفر. Kalimah al-ishqa' di dalam rangkap yang ke-47 itu secara maknanya ialah Allah menjadikan kecelakaan, kekufuran bagi seorang hamba, ataupun tafsiran yang kedua, Allah menjadikan hamba itu kemampuan untuk melakukan kufur. Ini dua tafsiran bagi makna ishqa', mencelakakan. Tafsiran yang pertama membawa makna Allah menjadikan kekufuran pada diri hamba. Tafsiran yang kedua, Allah menjadikan pada diri hamba itu kemampuan untuk melakukan kufur. Dia juga sama dengan makna al-khizlan, iaitu Allah merendahkan dan menghinakan, dengan tafsiran yang sama. Sama ada Allah menjadikan kekufuran pada diri hamba atau Allah menjadikan hamba itu berkemampuan untuk melakukan kekufuran. Qala al-Imam al-Ash'ari wa la yuhkamu bil ishqa'i ala ahad illa idza ulima mautuhu ala al-kufr. Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya tidak dapat dipastikan seseorang itu berada di dalam keadaan ishqa' ini, kecelakaan ini, melainkan setelah mana dipastikan bahawa dia mati dalam keadaan kufur, barulah dihukumkan dia dengan orang yang syaqi, orang yang celaka. Wal is'adu huwa khalq al-qudrah ala at-ta'ah atau khalq at-ta'ah fi al-'abd. يبقى خلق قدرة الطاعة أو خلق الطاعة في العبد. ويسمى عند الأشاعرة بالهداية، وقيدها الإمام الأشعري بأن يموت عليها. يبقى لا يسمى هذه لا تسمى هداية إلا إذا مات عليها. Begitu juga dengan kalimah al-is'ad di dalam hujung rangkap yang ke-47 tersebut. Al-is'ad artinya membahagiakan. Juga dengan dua tafsiran yang seperti mana al-ishqa' tadi, iaitu sama ada Allah memberikan iman kepada seorang hamba tersebut, ataupun Allah menjadikan seorang hamba itu memiliki kemampuan untuk melakukan iman, melakukan ketaatan. Dan begitu juga komen daripada Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang menyebutkan tidak dapat dipastikan seseorang itu bahagia melainkan setelah bahawa dia dipastikan dia mati dalam keadaan mendapat hidayah dan iman. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال يتكلم بقى على مسألة هي داخلة في الجائز، واختلف المعتزلة معنا فيها فأدخلوها في حد الواجب. قال ومن يقل فعل الصلاح وجب
على الإله قد أساء الأدب. ومن يقول فعل الصلاح وجب على على الإله قد أساء الأدب. ومن ومن يقول يقول فعل فعل الصلاح الصلاح وجب وجب على الإله قد أساء الأدب. ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. قال الشيخ الدردير: ودخل في الجائز رعاية الصلاح والأصلح. رعاية الصلاح والأصلح. طيب، الأصلح في حق العبد، لو كان رعاية الصلاح الأصلح والصلاح واجب على الله سبحانه وتعالى ما وقعت محنة في هذا الكون. سيدي أحمد الدردير بيقول لك كده: وما خلق الله الكافر الفقير المعذب. يبقى كافر ومبتلى في الدنيا وهيعذب بالنار، له في كونه ما شاء. ما انت مش انت اللي خلقته، اللي خلقه هو اعلم به، ولذلك عند هذا ينبغي عليك التسليم. ملك ويس الشيخ كان سيدنا الشيخ مصطفى عمران، وهو كان من كبار يعني اهل الكلام، يعني حضرنا له بعض مجالس، ولكنه امام كبير في الفن. يعني كان عندما يتعرض لاي شيء في الحياه يقول لك: ملك ويس الشيخ، سلم الامر تسلم. فقير في الدنيا وسبحان الله مبتلى، وفي الآخرة النار. طيب، ما هو لو كان واجب على الله الأصلح لما كان هذا الرجل الفقير الذي يعاني في الدنيا من الأمراض وضيق اليد ثم يوم القيامة يموت كافرا فيدخل النار، لما كان مثل هذا. واخد بالك؟ وما خلق الله الفقير الكافر المعذب دنيا وأخرى. ولو كان فعل الصلاح والأصلح واجب لما حصل إيلام لطفل لا تكليف عليه، ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء تذبح يعني. ومن يقل فعل الصلاح اتفضل. Seterusnya dalam rangkap yang ke-48, Imam Dardir rahimahullahu taala meneruskan sedikit perbincangan dalam permasalahan perkara yang harus bagi Allah ini, yakni perbuatan Allah yang harus ini, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah melakukan barang sekehendaknya, tidak wajib dan tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meraihkan perkara yang salah dan aslah bagi hamba. Salah bagi hamba maksudnya sesuatu yang baik bagi hamba, dan aslah merupakan sesuatu yang lebih baik bagi hamba. Seperti mana kata Sidi Ahmad rahimahullahu taala, sekiranya Allah wajib meraihkan kebaikan hamba, sudah pasti tidak ada seorang pun kafir yang fakir lagi diazabkan di akhirat. Berhimpun padanya dua kesempitan dunia dan akhirat. Di dunia dia kafir, di dunia dia fakir, sedangkan di akhirat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewujudan seorang kafir yang fakir lagi diazabkan di akhirat kelak menunjukkan bahawasanya tidak wajib bagi Allah untuk meraihkan kebaikan bagi hambanya atas apa-apa keputusan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan secara mutlaknya menguruskan dan memilih atas apa yang ditentukan ke atas hambanya. Tidak wajib Allah Subhanahu wa taala meraihkan kebaikan ataupun kelebihan bagi mana-mana hamba yang menyebabkan perkara tersebut menjadi sesuatu kewajipan bagi Allah Subhanahu wa taala. وهؤلاء قد أخلوا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى غاية الإخلال حتى خلت قلوبهم عن بوارق الإجلال. كلام جميل أوي لسيد أحمد الدردير. وارتكبوا بدعة شنيعة وقوة فظيعة، وذلك لأن من وجب عليه شيء، مش الوجوب بقى الشرعي انه لابد ان يفعل، فيكون مقهورا، واذا كان مقهورا فقد سلبت عنه الاختيار. خد بالك؟ وقد وصفته بالعجز. Mereka yang berpandangan sedemikian, yakni mereka yang mengatakan wajib Allah meraihkan kebaikan bagi hambanya, telah melakukan satu perkara yang menyalahi hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia mewajibkan sesuatu kepada Allah, berarti dia telah mewajibkan dan tidak menekan Allah dengan sesuatu hukum.
dan perkara tersebut merupakan perkara yang menyalahi adab dengan Allah sebagai Tuhan, dan perkara bid'ah di dalam akidah yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم. الصلاح مثل الصحة في مقابلة المرض، والأصلح أن يثيب بلا تكليف، يعني يعطيك الثواب بلا تكليف. يبقى ده إيه؟ أيهما أصلح؟ إنه يعطيك الثواب بلا تكليف ولا يعطيك الثواب بتكليف؟ إعطاء الثواب بتكليف ده صلاح، إعطاء الثواب بلا تكليف ده أصلح. لا هو واجب عليه هذا ولا واجب عليه هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الملك كله ملك لله تبارك وتعالى، فما أجراه الله في ملكه لا تعترض عليه، وسلم تسلم. Contoh bagi salah dan aslah ini boleh diumpamakan seperti mana dalam bab salah ini ialah perbandingan di antara sihat dan sakit. Maka sihat itu lebih baik daripada sakit. Dia merupakan satu perkara yang salah, kerana sakit itu satu perkara yang fasid, perkara yang mudarat. Sebaliknya, contoh bagi perkara yang aslah yang lebih baik ialah seumpama memberikan pahala tanpa ditaklifkan dan dipertanggungjawabkan untuk melakukan apa-apa amalan. Maka ini yang aslah. Maka sekiranya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala meraihkan salah dan aslah, sisi baik dan sisi lebih baik bagi hamba, maka sudah tentulah tidak ada sebarang kewajipan dan taklifan ke atas hamba. Sebaliknya Allah terus memberikan ganjaran pahala kepada sesiapa yang ia kehendaki. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل. يبقى أيضا يتكلم على لون آخر من ألوان الجائزات في حق الله تبارك وتعالى، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة دار الإقامة بلا تناهي، يعني من غير أن تقول الرؤية محدودة بحد من الحدود، لا نهاية لاستحالة الحدود على الله تبارك وتعالى. تشاهده وتراه في الجنة بلا مكان. ازاي بقى ما تروح ان شاء الله؟ قول يا رب، والله على كل شيء قدير. واجزم يعني اعتقد اعتقادا واجبا أخي في الإسلام الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور برؤية الله تبارك وتعالى، يعني سوف ينكشف لك المولى سبحانه وتعالى انكشافا كاملا تاما في جنة الخلد بلا تناهي، كما أنك علمت الله سبحانه وتعالى بلا حد ولا كيف ولا نهاية، ستراه بلا حد ولا كيف ولا نهاية، فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا باتصال شعاع ولا بمسافة بينك وبينه سبحانه وتعالى. ليه؟ لماذا؟ واي؟ لأن الوقوع جائز في العقل، يعني ليس في العقل ما يمنع من إمكان رؤية الله تبارك وتعالى، إذ العقل إذا خلي بينه وبين نفسه لم يحكم على تلك الرؤية بالإحالة، بل سيحكم عليها بأنها في إطار الجائز العقلي من حيث هو. Allah. Dan kita juga wajib meyakini bahawasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu perkara yang harus pada akal. Ia berlaku di dalam syurga kelak insya-Allah bagi orang yang beriman tanpa ada sempadan ataupun arah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita meyakini dengan ilmu kita bahawasanya Allah itu tanpa arah, tanpa batasan dan tanpa sepadan, maka kita akan melihat Allah di akhirat kelak seperti mana yang kita ketahui, iaitu tanpa arah, tanpa sempadan dan tanpa batasan. Kerana akal tidak melihat perkara tersebut satu perkara yang mustahil.
Dan bila mana akal tidak melihat perkara tersebut bukanlah perkara yang mustahil, maka dia merupakan perkara yang harus pada akal. إذا خلاص كده الله أكبر. Mulakhasnya. ده أنت عامل زي المجري، زي المصري ما بيقول لك سريع في وقد أتى فيه دليل النقل. لا أنا لا أزكي عليك أحد يعني، الشيخ أمين بسم الله ما شاء الله يعني، بس إحنا أنت الشيخ القديم يعني أقدم من قدماء المصريين. أيوة. وقد أتى فيه دليل النقل. يبقى قد قام دليل النقل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على رؤية الله تبارك وتعالى قبل أن تظهر بدعة المعتزلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم يوم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو حديث مشهور. تفضل يا مولانا. Dan bila tambahan lagi, bila mana melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat merupakan perkara yang harus pada akal, dia juga datang dengan sokongan dalil-dalil daripada syarak. Contohnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Segala wajah-wajah yang pada hari tersebut akan memandang, akan bercahaya dan akan melihat kepada Tuhan mereka. Begitu juga dengan satu hadis yang masyhur riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan purnama yang penuh. Maka dalil-dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis ini menguatkan lagi hujahan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu boleh dilihat di akhirat. القسم الثاني في النبوات. قال وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. 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 وصف جميع ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم. 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 وإرسالهم تفضلا ورحمة للعالمين جل مولي النعمة. وإرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة. إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة. طيب كلام جميل. يبقى هنا هيتكلم على ما يجب اعتقاده في الأنبياء. كذلك يبقى في قدر واجب، في قدر جائز، في قدر مستحيل، كما ذكر في حق الله تبارك وتعالى. وصف جميع الرسل بالأمانة. يبقى أيها المكلف واجب عليك أن تصف جميع الرسل، يعني أن تعتقد فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آل الرسول وسلم. طيب متصفون بالأمانة. أمانة اللي هي العصمة، أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ بواطنهم وظواهرهم من التلبس بأمر منهي عنه، حتى ولو كان ذلك المنهي عنه نهي كراهة. Masuk ke dalam perbincangan sifat-sifat yang berkaitan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti mana perbincangan pada hak Allah Subhanahu wa taala terdapat sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah dan sifat yang mustahil atas Allah. Begitu juga pada segala rasul alaihi wassalatu wassalam, juga pada sudut akidahnya wajib kita mengimani ada sifat-sifat yang wajib bagi sekalian rasul, ada sifat-sifat yang harus bagi sekalian rasul, dan ada sifat-sifat yang mustahil atas sekalian rasul. Maka yang pertamanya ialah sifat amanah, iaitu penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin mereka daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, walaupun perkara yang dilarang itu sekadar tegahan makruh.
Maka al-amanah dengan makna hifzullah ta'ala bawatinahum wa zawahirahum minat talabbusi bimanhiyin an. Amanah ialah pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada zahir dan batin mereka daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. والصدق يعني ويجب عليك أيها المكلف أن تعتقد بقلبك أنهم يتصفون بالصدق، يعني أنهم يوصلون رسالة الله تبارك وتعالى كما أمرهم الله، لأن الصدق عبارة عن مطابقة الخبر للمخبر عنه. فربنا قال لهم بلغ فقد بلغوا، يبقى والصدق في دعواهم في تبليغهم الأحكام، وهو مطابقة الحكم اللي هو الخبر للواقع وما ينطق عن الهوى. Sifat yang kedua yang wajib atas para rasul ialah sifat as-sidqu, iaitu benar pada dakwaan dan juga penyampaian risalah mereka. Maka wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan benar, iaitu menyampaikan khabar seperti perkara yang menyampaikan khabar sesuai dengan kebenaran sesuatu perkara. Mutabaqatul khabar lil mukhbar anhu. Itu makna as-sidqu, iaitu benar pada percakapan. Berarti benar pada menyampaikan segala hukum, hakam, risalah dan juga dakwah kepada umat. احنا دخلنا الصدق في التبليغ. الصدق أنهم صادقون في دعواهم الرسالة، يعني أنهم عندما قالوا نحن أرسلنا الله سبحانه وتعالى هم صادقون في أخبارهم، لأنه معهم المعجزة التي تصدقهم. احنا دخلنا اثنين في بعض، الحمد لله، نوع من أنواع التصوير. يبقى والصدق أنهم صادقون في دعواهم الرسالة. عندما يقول للرسول أنا رسول ومعي هذه المعجزة ويقيمها، يجب عليك أيها المكلف أن تصدقه، لأنه صادق فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يبلغ عن ربنا أنه نبي وأنه رسول، خد بالك، وهو لا يكذب فيما يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإخباره مطابق لما عند الله تبارك وتعالى. Maka sidq yang merupakan sifat bagi segala rasul ini ialah benar pada dakwaan mereka. Pada kata mereka bahawasanya contohnya saya merupakan seorang rasul, dan dakwaan itu dikuatkan lagi dan disokong oleh mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap di atas hawa nafsunya, sebaliknya ia ialah wahyu yang telah diturunkan kepadanya. Maka as-sidqu bermaksud benar pada dakwaan mereka sebagai rasul daripada Allah, dan Allah mengkuatkan dakwaan tersebut, membenarkan pula dakwaan tersebut dengan memberikan kepada para rasul dengan mukjizat-mukjizat. Qala wa at-tabligh isal al-ahkam allati umiru biha ila al-mursal ilayhim. يبقى أنهم مبلغون، يعني إيه؟ يعني يجب عليك أيها المكلف أن تعتقد بقلبك أنهم قد بلغوا الرسالة، أوصلوا الأحكام التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإيصالها إلى المرسل إليهم، لأن ربنا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبلغ أمر، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينا، وهم لا يخونون في أمانته. يبقى هنا ذكر له من إيه؟ أول حاجة الصدق، أدي الصدق والإيه؟ أول حاجة الأمانة، ما ذكرش الأمانة اللي هي أنهم معصومون. نعم تفضل. Sifat yang ketiga yang wajib bagi segala rasul ialah sifat at-tabligh, iaitu menyampaikan segala hukum hakam dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang yang mukmin lagi muslim wajib mengimani bahawasanya segala yang Allah perintahkan kepada mereka alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan kepada umat telah pun disampaikan kepada kita dengan sempurna. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul,
sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Maka perintah untuk menyampaikan itu bermakna wajib bila mana tidak ada sebarang qarinah yang memindahkan makna wajib kepada makna yang lain. Maka kekallah makna perintah menyampaikan itu kepada makna yang wajib, dan kita wajib meyakini bahawa para rasul alaihi wassalatu wassalam telah pun menyampaikan tanggungjawab tersebut, telah pun menunaikan tanggungjawab tersebut dengan menyampaikan segala perkara, hukum hakam dan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada kita. والفطانة، فطانة يعني حدة العقل وذكائه، فلا يجوز أن يرسل رسول مغفل أو أبله أو عبيط. لماذا؟ لأنهم قد أرسلوا من أجل أن يقيموا الحجج على الخلق. فيعني كيف يكون، يعني لا يعقل أن يرسل من هو ضعيف الحجة. Dan sifat yang keempat yang wajib ke atas para rasul alaihi wassalam ialah sifat al-fatanah, yakni cerdik dan tajam akal. Maka wajib para rasul ini bersifat dengan kecerdikan dan tajam akal. Mustahil mereka bersifat dengan bodoh ataupun lemah akal fikiran, kerana tujuan pengutusan mereka ialah untuk menegakkan hujjah daripada Allah kepada makhluk. Maka mana mungkin untuk menyampaikan tanggungjawab yang sebegitu sekiranya mereka tidak mempunyai kecerdikan dan ketajaman akal dan hati yang melayakkan mereka menjadi rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. ويستحيل ضدها، يعني يستحيل على الأنبياء ضد هذه الصفات التي سبق ذكرها، فيستحيل عليهم ضدها، ضد الأمانة الخيانة، لأنه أنت هتقتدي به، فإذا خان هيفعل المحرم فتكون مأمور باقتدائه فيه، وذلك ممنوع، والخيانة بفعل منهي عنه. طيب بالنسبة بقى للإيه؟ للمقابل، يستحيل ضدها عليهم إن هو مثلا ضد في الصدق يبقى كاذب، يبقى أنت هتقتدي بكاذب، طبعا يستحيل. والتبليغ إنهم خونة، ما حدش أدى حاجة ولم يوصلوا الأمانة التي أمرهم الله بها. والفطانة الغباوة، يستحيل عليهم ذلك، لأن كل هذه نقص، فيستحيل عليهم الكذب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين وإلى آخره. وكذا يستحيل عليهم كتمان ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصلوه إلى البشر. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين أو أجمعون. طيب نصلح كده. بعد كده قال وجائز عليهم كل ما لا يؤدي إلى نقص مراتبهم العلية، يعني ليس منهيا عنه ولا مباحا مزريا ولا مرضا مزمنا تعافه الأنفس، مثل الأشياء بقى الجائزة عليهم الأكل الشرب، واخد بالك، في حقهم. تفضل يا منى. Begitu juga sifat yang mustahil ada pada para rasul yang melawani bagi 4 sifat yang wajib pada rasul tadi. Maka bila wajib bagi rasul alaihi wassalam itu bersifat dengan al-amanah, maka mustahil mereka bersifat dengan khianat, iaitu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita diperintahkan untuk mengikut para rasul pada segi perbuatan dan perkataan sebagai tauladan utama kita. Maka sekiranya para rasul melakukan perbuatan khianat, iaitu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah kita juga diperintahkan untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia tidak berlaku. Maka mustahil para rasul bersifat dengan khianat dan wajib mereka bersifat dengan al-amanah. Begitu juga wajib para rasul bersifat dengan as-sidqu, benar pada dakwaan. Artinya mustahil para rasul bersifat dengan al-kizbu, iaitu dusta pada dakwaan, mendakwa sesuatu yang tidak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila mana wajib
para rasul bersifat dengan tabligh, menyampaikan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil para rasul itu bersifat dengan kitman, iaitu menyembunyikan sebarang perintah dan juga hukum hakam yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk dipersampaikan kepada umat. Dan bila mana wajib para rasul itu bersifat dengan fatanah, iaitu cerdik, maka mustahil para rasul itu bersifat dengan bodoh. Seterusnya, sifat yang harus bagi para rasul ialah segala sifat-sifat kemanusiaan yang tidak menjejaskan dan menjatuhkan martabat kemuliaan mereka sebagai seorang rasul utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil para rasul ini mengalami penyakit-penyakit yang menyebabkan orang liar dan jauh daripada mereka. Sebaliknya, kalau sakit itu sakit yang biasa-biasa saja, yang tidak menjatuhkan dan merendahkan martabat mereka sebagai seorang rasul, maka dia penyakit yang harus berlaku pada diri seorang rasul. Begitu juga macam makan, minum dan sebagainya, seperti mana manusia biasa, maka dia merupakan sebahagian ataupun di antara sifat-sifat yang harus berlaku pada diri seorang rasul daripada segala rasul alaihi wassalatu wassalam. اللهم صل على النبي. وإرسالهم تفضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. ليس واجب على الله إرسال الرسل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ولذلك رحمة وإحسانا من الله تبارك وتعالى بالعالمين أرسل إلينا من يعرفنا طريقه سبحانه وتعالى، وليس بواجب عليهم. لماذا؟ لأنه هو الفاعل المختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل وعظم سبحانه وتعالى الذي أولانا وأعطانا جميع النعم، ومن أعظمها نعمة إرسال الرسل. Pengutusan para rasul ini kepada umat merupakan satu limpah kurniaan dan juga rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Dia bukanlah satu perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Allah itu fa'alun lima yurid, melakukan apa yang ia kehendaki. Maka tidak ada sebarang kewajipan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengutuskan rasul kepada umat. Sebaliknya, pengutusan rasul kepada umat ialah di dalam bentuk limpah kurnia dan juga rahmat kasih sayang daripada Allah kepada sekalian alam. Maka nikmat yang terbesar dan juga nikmat yang terutama yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada umat ialah pengutusan rasul yang membawa kita dan menunjukkan kita kepada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. الله. طيب انتوا كده ممكن نسيبهم لغايه المغرب نريحوا، وبعد المغرب ناخد السمعيات، وبعد العشاء نخلص التصوف. بس نترككم كما وعدناكم الآن على موعد إن شاء الله بالالتقاء بعد المغرب. والمغرب الساعة كام؟ على الساعة 8 صح؟ المغرب 7:30. على ما يصلوا مش عارف 8 خلاص، عشان برضك يعني حتى لا 8. InsyaAllah kita berhenti dulu setakat ni pada petang ni. InsyaAllah akan bersambung semula selepas daripada solat maghrib, iaitu pada pukul 8 malam insyaAllah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى